Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Arif Rodeng Konti Garage. Baik, hari ini kita ada sebiji kereta Malaysia iaitu Saga BLM. Okay, so kereta ni owner nak buat leaking. Leaking gearbox, leaking oil sump. Okay, so datang ke Rodeng Konti Garage. Owner ni ada banyak kereta. Ada Mercedes ada BM tak ada. Dia ada banyak kereta. Mercedes sampai 2 biji. Lepas tu dia ada kancil, dia ada van, lepas tu dia ada Viva. Okay. So, itu tak apalah. Bila kita proceed, bila kita buka, owner proceed lah kan. Bila kita buka, dah buka gearbox, dah buka exam, tiba-tiba kita menjumpai sesuatu yang out of minded ke? Bukan, sesuatu yang wow lah kan. Okay, so apa dia adalah ini. Okay, kalau yang kena tu okey lah. Kalau yang tak kena, so ini adalah key untuk lock valve retainer. Okay, valve tu spring valve, atas dia ada retainer. Retainer tu ada lock tu dia dekat sini. Tapi benda ni duduk dekat atas, dekat head kat atas tu. So macam mana dia boleh ada dekat bawah? Macam mana ceritanya boleh ada kat bawah tu, kita tak nak ambil tahulah kan, sebab kereta ni sebelum ni dengan owner yang lain. So owner ni bila owner ni pakai, sebab tu lah owner buat leaking kat kita lah kan. Jadi kita bagi tahu owner untuk buka valve cover, untuk check lah, untuk check sama ada betul ke ada masalah ke, betul ke benda ni dah tercabut daripada valve. Okay, bukan kata aku hantar kereta nak buat leaking je, ni dah buka valve cover lah, apalah, kau cerita. Bukan macam tu. Kita dekat Rodeng ni, kalau ada kes-kes macam ni, kita akan inform owner, kita akan beritahu owner untuk buka bahagian atas ni. So kereta ni mileage pun dah nak sampai 300,000 dah. Sebab tu benda-benda macam ni kita nak kena beritahu owner, kita nak kena buka. Nak betul-betul double check, betul ke ini kepunyaan kereta dia ni ataupun kepunyaan orang lain. Sebab sepatutnya kalau key ini duduk di bawah, enjin ada masalah lah. Tapi kita nak pastikan enjin ni betul-betul dalam keadaan elok, betul-betul benda ni bukan masalah daripada enjin ni, kita kena buka. Okay, bukan kata kita nak menambah-nambah bil, menambah-nambah harga, tidak. Ini semua untuk customer sahaja. Okay, so boleh like, boleh follow, boleh komen, share. Kalau ada masalah kereta, tak kisahlah, tonton pun boleh. Kereta kancil pun kita ambil kan. Like, follow, komen, share. Bye.